Assalamualaikum. Okey. So, hari ni aku agak dah mula kesibukan yang aku boleh agak kesibukan ni tengah build up. Untuk minggu ini saja aku tengah update beberapa telah sistem aku, database klien apa semua. Aku tengah update appointment untuk beberapa hari yang akan datang dah fully set. Besok ada satu appointment untuk inspection tanah. Tanah ni dia punya nombor lot tu aku tak jumpa dekat grant. Dia menggunakan kod MLO. Lepas tu kalau cari dekat my lot dia tak jumpa. Aku cuba manually search pun tak boleh. Sampai kelabu mata aku tengok peta-peta dekat dalam my lot tu, owner tak ada location tu. So aku kena dengan besok, aku dengan owner besok kita akan pergi ke lokasi untuk kita nak tengok kawasan tanah tu, dan kita boleh tengok daripada situ kita boleh tengok lot dekat nombor lot dekat dalam my lot lah. Sebab dia berbeza. Petang tadi aku dah buat carian, pun nombor lot dekat carian tu pun dia masih lagi menggunakan MLO. Okey, tak apa. Itu untuk hari ni. Besok lusa aku ada, insyaAllah aku ada inspection dekat Pulai Indah, satu unit untuk dijual. Dalam masa sama aku tengah sibuk untuk preparation untuk program CPD Blueprint Hartanah Malaysia di Johor. Program ni untuk siapa sebenarnya? Mereka yang probationary agent, probationary valuer, registered agent, registered valuer, property manager dengan probationary property manager pun boleh juga terbuka. Sebab benda ni kalau korang attend, bukan sahaja korang boleh memahami tentang topik yang kita nak bentangkan nanti, tapi korang boleh dapatkan mata CPD insyaAllah dalam 5 point lah. Kita dah apply 5 mata 5 CPD point. So bagi PA probationary dengan 5 CPD point ni korang dah boleh renew untuk lesen tahun depan. Ataupun yang belum ada lagi CPD point, sempatlah untuk renew sebelum 31 Mac 2026 ni untuk 2026 punya license. Kalau tidak, nama korang akan dikeluarkan. Dekat mana? Dekat circular tu ada nama yang telah di revoke lah, dikeluarkan daripada pendaftaran. So kita tak nak, kita nak menjalankan tugas, kita nak menjalankan amalan perizinan harta tanah ni, kita kena ada lesen kita tu kena aktif dan hidup lah. Okay, so Alhamdulillah aku excited sebab aku duk kejar pasal program ni daripada bulan 12 itu hari. A bit rushing walaupun daripada bulan 12, sebab bulan 12 again macam aku mention dalam video aku sebelum ni, sibuk dengan urusan-urusan persatuan, mesyuarat dan sebagainya. Dan ini salah satu follow up yang telah dibincangkan lah, apa program dan agenda yang kita nak buat pada 2026. CPD dekat Johor ni will be our first project untuk 2026. Seterusnya dalam Januari ni juga kita akan adakan satu program Road to TPC untuk Task 1. Yang ni menarik. Januari kita nak share. Sebelum ni kita buat pasal work diary 1, work diary 2. Kali ini kita punya Road to TPC kita akan membincangkan ataupun macam mana orang nak menyiapkan atau membuat Task 1. Tu siapa-siapa yang masih lagi dalam probationary dan struggle dalam fasa nak menyiapkan task, korang kena join program Road to TPC ni. Untuk link pendaftaran CPD tu aku akan share juga dekat description, dan juga Road to TPC punya link tu pun registration aku share dekat description. Yang membuatkan aku happy dan excited adalah untuk program TPC tu tak ada apa, dah ada clear, speaker semua dah ready, dewan semua dah cun lah. Tapi untuk CPD Johor ni memang tough lah untuk mendapatkan speaker dan lokasi ataupun venue. Aku contact 5 prospek speaker, 2 daripada pensyarah UTM, seorang ni peguam, satu lagi daripada IRDA, kemudian satu lagi daripada NAPIK Johor. So NAPIK ni masih belum dapat jawapan. IRDA dia dah respon tapi masih lagi belum ada confirmation.
Peguam ni persatuan tak dapat nak pusing sebab overpriced. Dia bukan tak bagus. Peguam ni antara yang the best lah untuk topik yang aku hopefully satu hari aku akan jemput. Aku dapat jemput dia sebab topik dia sangat best tentang GSA dan GSA, Tanah Farida dan Pusaka. Ini insyaAllah satu hari nanti aku akan usahakan untuk dapatkan peguam ni. Lepas tu lagi dua ni pensyarah daripada UTM. Aku dah dapat lock Profesor Hishamuddin yang akan membentangkan topik tentang leasehold, premium and conversion. So untuk topik ini bukan saja ejen hartanah REA, PEA, malah perunding hartanah rent pun korang memang digalakkan sangat untuk join, untuk korang nak memahami dengan lebih mendalam tentang sedikitlah tentang apa itu leasehold. So lepas ni kalau klien tanya, tak adalah jawapan korang klise. Bila klien tanya pasal leasehold, korang pun jawapan tuan dah meninggal pun belum expired lagi, ada 99 tahun, 999 tahun. So tak naklah jawapan klise macam tu. Kita nak tahu apa perbezaan leasehold ni, kenapa leasehold ni ada 999 tahun, ada yang 99 tahun, ada yang 60, ada yang 30 tahun, macam mana nak renew, berapa kena bayar dan sebagainya. Ini yang kita nak tahu dan kita nak belajar dalam topik leasehold ni yang akan dibentangkan oleh Profesor Hishamuddin. Dan topik kedua pula akan dibawa oleh Dr. Kamal Hassan daripada UTM juga, seorang senior lecturer yang akan membentangkan tentang land acquisition, akta pengambilan tanah. Yang ini tengah menarik ni, akta pengambilan tanah ni. Kita nak tahu apakah proses dia. Contohnya, boleh ke tanah ni diambil? Adakah tanah leasehold saja yang akan diambil? Sebab orang cakap tanah lah leasehold, nanti government akan ambil tanah kemudian. Saya nak cari freehold. So adakah freehold ni kerajaan tak boleh ambil? Kalau korang nak tahu detail, jom join kita punya program CPD yang akan diadakan pada 3 Februari 2026. Seterusnya untuk probationary, korang boleh join our Road to TPC program untuk TAS1 punya bengkel. So again, aku dah start sibuk. Aku tak tahu sama ada aku boleh komit untuk video-video aku akan datang, tapi macam mana pun aku akan usahakan juga supaya aku dapat buat video, tapi bukan sekadar buat saja, tapi aku cuba buat video yang dapat memberikan input sekurang-kurangnya lah. Ada input, ada perkongsian, ada benda, ada manfaat lah yang korang boleh dapat daripada menonton. Itu aku punya objektif ataupun aku punya KPI lah. Okay. Dalam tempoh bulan 1 ataupun sekitar bulan 1 ni aku dah kena gerak dah. Aku punya nak repair TAS1 dan TAS2 sebab aku bagi tempoh pada diri aku sehingga akhir bulan 3, dan aku risau tak sempat bulan 2, bulan 3 ni jadual aku akan penuh. So sebelum jadual aku semakin penuh dan aku sendiri tak ada masa, macam hari ini ataupun dah beberapa hari ni memang actually tak cukup berehat, tapi aku push juga. Cumanya aku takut bila terlalu sibuk aku abaikan TAS1 dan TAS2 aku. So sementara ada ruang sikit-sikit ni, mungkin esok lusa ni lepas-lepas inspection viewing ni aku akan cuba go through. Sebab aku punya style ni kalau nak mengadap TAS1 TAS2 ni mungkin alasan aku lah. Aku nak kena mengadap, aku nak kena ada tak ada gangguan, aku kena in the zone baru aku boleh buat. Kalau buat touch macam tu, singgah-singgah tengok sikit-sikit, aku macam tak, dia punya tu tak sampai. Tapi mungkin alasan lah kot. Aku akan cuba siapkan InsyaAllah before bulan 3. Dan aku tak tahu aku punya start registration sama belajar tu sama ada bulan 1 ataupun bulan 5. Tengoklah nanti. So itu saja guys untuk video kali ni. Apa yang korang nak tanya, korang komen. Aku mungkin akan buatlah video. Kalau aku tahu tentang topik yang korang tanya tu, InsyaAllah aku akan buat satu perkongsian dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum.